Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hakim Samad dan saya bersama Reflex Domai. Hari ini kita berada di IOI City Mall Putrajaya dan kita akan menyaksikan tayangan perdana filem Clawman. Dan nak tahu macam mana hebat ke tak hebat, power ke tak power cerita ni, jom kita tengok sneak peek yang ada dan review orang ramai. Selepas ni, tekan button like, komen dan share. So komen abang setelah tengok Clawman in filem. Dia ada campur bau sikit sebab dia awal-awal babak tu kita boleh tengok macam dalam kartun. Lepas tu dia sambungkan, dia relatekan dengan isu semasa, dia relatekan dengan time sekarang. Kira Clawman ni memang kita boleh cakap nostalgic lah, semua orang kena agree. Tapi overall kita boleh kata bring a good vibe and very family friendly lah. So okay, abang punya reaksi peribadi tadi dia dah cerita mengembalikan vibe nostalgia. Abang punya komen? Saya punya komen lebih kurang juga mengambil memori, nostalgia. Sebab cerita ni awalnya kita tahu daripada komik, daripada kartun. So apabila dia dah jadi nyata, dah jadi dalam skrin wayang yang besar macam ni, saya bangga campur gembira jugalah dapat tengok Clawman yang dilakukan oleh para pelakon yang hebat. Yang paling best, action scene dia semua gempak-gempak belaka. Pendapat peribadi tentang filem aksi komedi hari ni? So pada pendapat Amanda ni something different yang dari segi sinematografi dia punya colour, dia punya sound effect, memang yang tu memang gempak lah. That one memang Amanda bagi A+. Katakan sebagai orang yang mungkin dah lupa dah cerita dia macam mana, so bagaimana filem Clawman untuk hari ni? Bagi I, jalan cerita dia walaupun you tak pernah tengok, tapi you akan faham sebab the jokes inside the movie pun sebenarnya walaupun I Gen Z tapi I faham. Bagi saya jalan cerita dia sangat mudah difahami and sangat straightforward. And susunan cerita pun dah sangat-sangat simple lah untuk orang faham sebenarnya. Okay, so mungkin ada netizen yang kata filem ni macam tak best lah, tak sama macam animasi lah. Komen abang tentang kita yang membesar pada zaman itu. Kita waktu tu, kartun ni kita nampak sebagai something yang entertaining. Walaupun kalau kita nak compare macam mana sekarang sekalipun, nostalgia tu tetap akan sentiasa menang. Emotion tu, kita nak that feeling, that vibe. And saya boleh kata congratulations sebab Clawman ni dah dapat giving that vibe. Dia campurkan kita punya nostalgic, dia campurkan sekali dengan now modern era punya teknologi apa semua. Memang best lah kita boleh kata. Kau bagi berapa daripada 1 sampai 5? 4.5/5. 4.5/5. Mantap. 6.5 to 7. Saya bagi 4.5/5. So Kis? 4.5/5. Rating saya, kalau boleh lebih 10, saya dah bagi lebih 10. Tapi saya bagi 10/10 lah untuk kali ni.